Kita dapati bahawa pelajar-pelajar daripada tahfiz ni mempunyai sasiah yang baik, akhlak yang baik. Sangatlah beruntung jika industri minyak dan gas dapat memanfaatkan tenaga kerja daripada bidang tahfiz ni untuk berkhidmat dengan mereka. Saya nak buktikan kat sini, siapa yang punya kemahiran, so dia yang akan bantu, bukan sahaja dia bantu dia, tapi dia bantu family ataupun keluarga. Ibu bapa sendiri harapkan anak-anak mereka masuk dalam program tahfiz mahir ni dalam masa diorang belajar kemahiran, dalam masa yang sama nak juga anak-anak ni kekalkan nilai-nilai Al-Quran. Elemen tahfiz tu kita nak bawa keluar kepada masyarakat. Berterima kasihlah kerana membuka jalan ni kepada pemuda-pemuda kita supaya mereka semua ni ada kemahiran. Abi doakan semoga terus berjaya dan kami, ibu dan ayah akan sentiasa berdoa siang dan malam. Sekarang saya tak bekerja. Saya baru saja berhenti kerja. Saya nak cuba benda yang baru. Ingin join program tahfiz mahir ni lah daripada YP Advanced Skill bersama Meta Oil and Gas. Bila saya dah dapat kerja dekat Oil and Gas, insyaAllah saya akan buat kehidupan diri saya yang terbaik untuk keluarga saya, kawan-kawan saya yang mana mendoakan saya semua sekali lah. Pengajaran ataupun pembelajaran mesti fokus kepada keperluan industri semasa. Waktu helikopter terbalik tu rasa nervous juga sebab waktu dia pusing tu rasa macam sesak nafas sikit lah. Waktu terbalik tu dah macam jadi Spiderman lah, Tobey Maguire. Tapi okey je. Seronok mencuba pengalaman baru. Saya paling muda lah untuk tim ni. Jadi agak nervous lah. Training yang dibagi oleh Yayasan Pahang dengan Meta Oil and Gas ni membuatkan saya rasa ready lah untuk kerja Oil and Gas. Trainer Meta Oil and Gas semua memang datang daripada industri oil and gas tersebut dan masih berkhidmat. Selepas sesi training ni, saya tak kisah dah. Saya dah rasa saya memang bersedia lah. Sepanjang 3 hari mereka training kat sini, performance dari segi training tu sangat baik lah. Setiap arahan yang kita bagi, mereka betul-betul ikut dan patuh. Ini adalah satu kelompok yang sepatutnya kita bagi peluang untuk lebih jauh ke depan menjadi idol, ikon kepada generasi yang lain. Saya sangat-sangat berpuas hati dengan penglibatan, kesungguhan dan komitmen yang telah diberikan daripada pelajar-pelajar tahfiz tersebut. InsyaAllah saya ready untuk bekerja. Risau, gelabah tu memang ada, tapi nak kena gentle lah, lelaki kan. Jangan overthinking. Saya memang galakkanlah untuk semua pelajar lepasan sekolah agama, mak tahfiz, SMA apply di Yayasan Pahang lah. Terima kasih jugalah kepada Yayasan Pahang dan Meta Oil and Gas sebab bagi peluang. Terima kasih Yayasan Pahang, pihak Meta telah pilih saya untuk join program ini. Ribuan terima kasihlah kepada Meta Oil and Gas dan Yayasan Pahang. Saya sangat terima kasih kepada Yayasan Pahang, tahfiz mahir khususnya dan Meta Oil and Gas. Ilmu yang saya dapat ni saya akan guna dengan sebaik mungkin lah. Selamat maju jaya kepada peserta-peserta daripada program jaminan kerja tahfiz mahir. Saya harap best terus-terusnya juga mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat lah kat sini. See you in industry. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Yayasan Pahang dan Meta Oil and Gas kerana memberi peluang kepada saya untuk training dan bekerja. Harapan saya kepada pelajar-pelajar mahir tahfiz, dunia oil and gas, dunia mencabar. Itu semua kita anggap adalah proses untuk kita nak berjaya. Memang kerah yang nak masuk nanti oil and gas ni bukanlah mudah lah. Kena kental lah, kena kental. Saya nampak dah kesungguhan tu. Saya harap kesungguhan tu dikekalkan sampai bila-bila. Untuk mak ayah, sentiasalah doakan untuk saya dan juga untuk mak ayah yang lain juga. Doalah yang terbaik untuk anak-anak dia. Semoga kami semua dapat berbakti dan bahagikan kedua ibu bapa dan keluarga. Untuk keluarga saya, terima kasih banyak-banyak. Saya harap ada doa yang terbaik untuk saya. Segi fizikal, mental semua kena kental. Imal pun kena kental. Solat kena jaga, toboy. Kita juga memberi ruang mereka untuk menceburi bidang-bidang ini bukan untuk menjauhkan golongan tahfiz ini daripada agama. Sebaliknya membawa agama dan tahfiz itu kepada bidang-bidang baharu. Kita juga nak satu hari nanti yang menjadi tenaga-tenaga kerja di pelantar minyak adalah datangnya daripada golongan hufaz. Saya sangat mengharapkan kerjasama ini berjaya dan berpanjangan. Pahang First, Yayasan Pahang memartabatkan masyarakat. Kemahiran untuk industri tenaga